What is up guys, welcome back to another video and welcome untuk Raya tahun 2026. Setelah beberapa bulan tak buat vlog, aku rasa macam nak buat balik vlog. So, hari ini adalah Monday and Raya possibly akan jatuh hari Jumaat ataupun hari Sabtu. So, maksudnya kita ada only like a few days left untuk kita buat macam-macam untuk prepare for like benda aku nak cakap ni. Untuk kita bersedialah untuk hari raya nanti kan. Macam biasalah kita nak kemas rumah, nak cat rumah, nak beli itu ini. Banyak benda yang kita kena fikir tapi tak apa. Kita usaha saja. Yang tentukan benda tu jadi tak jadi itu Allah sahaja. Tiba. Tapi anyways, apa-apa hal, don't forget to subscribe to this channel and also like this video and comment untuk video seterusnya yang korang nak tengok. Apa-apa pun, kita let's go. Actually aku dah listkan a few things yang aku nak buat untuk hari ni lah. Not really hari ni, for this week. So macam ni, macam korang nampak ada satu yang dah tick tu kan. Maksudnya aku dah buat lah, tapi aku tak sempat nak vlog sebab benda tu kita orang buat tengah-tengah malam tau. Literally pukul 12 malam macam tu kita orang buat. Yang kita orang buat tu adalah susun perabot ruang tamu, which is we adjust kat ruang tamu tu kan untuk refresh tema, refresh ruang tamu tu lah. So that tak nampak macam sama daripada tahun lepas. Tapi to be honest with you, balik-balik design sama je juga. Tapi apapun, kita dah settle satu benda. And juga kita ada nak kena buat macam kemas rumah, kemas dapur nak luar, kemas porch. Tapi aku rasa aku tak buat kot kat kemas porch. Maybe malam kot nak buat sebab tengah hari ni memang panas lah Malaysia ni. Aku rasa aku tak sanggup lah nak hadap semua benda tu kan. Tapi kita cuba settlekan benda yang kita boleh buat, which is dalam rumah lah. So jom kita pergi buat dulu. A few moments later. Sekarang jam menunjukkan 8.30 pagi Tuesday. Means sudah keesokan harinya. Semalam aku tak buat apa-apa sebab malam pas settle lantai semua tu aku ada tolong mak aku sikit kat luar dapur tu, kemas-kemas sikit. So hari ni aku nak keluar dengan ayah aku pergi beli barang-barang dapur tak untuk masak-masak. Raya nantilah masak rendang ke masak. So kita tengok kat sana. Aku baru pertama kali datang kat pasar Selayangan. So apa benda yang korang tengok tu pun aku pun baru first time tempat. Dia macam pasar-pasar petang, pasar-pasar pagi lah. Banyak benda ada macam ayam, sayur, daging, ikan semua ada kat sini. So mana yang duduk Selayangan boleh lah kot try datang kat sini. Dia tak ramai pun orang kat sini. Lepas tu aku pergi kat Seri Ternak beli barang-barang kering pula. Barang-barang kering kat sini banyak lah kat Seri Ternak ni. So memang tempat yang kita orang selalu pergilah. Lepas habis balik pergi Seri Ternak tu aku hantar abang aku pergi school. Lepas tu alang-alang tu aku cuci motor sekejap lah. Kita skip hari ketiga sebab aku malas on that day. Tak ada benda faedah yang aku buat. So hari keempat ni hari Khamis, which means possibly esoknya raya. Jadi ibu dah start memasak rendang, kuah kacang, tu semualah for raya. Aku pun tolong-tolong lah mana yang boleh. Aku pun bukan reti sangat pun. Dapur is not my place to be lah. Jadi aku handle bahagian yang senang-senang je. Aku tolong potong ayam, potong daging, basuh, bersihkan mana yang boleh lah. Sebab aku bukan reti sangat pun. Tengok macam mana aku potong tu. Kau boleh nampak kan aku tak biasa masuk dapur ni. Lepas tu mak aku suruh bakar kacang tanah. So ini pun first time juga aku buat ni. Tak pernah lagi lah aku buat sebelum ni. So mana yang power tu jangan judge lah, okay? Lepas tu hujan pula. Alhamdulillah lah sebab after few days panas bahang nak mampu. Finally syukur nikmat sejuk hujan tu sampai. Tengok budak ni tak puasa. Sambil bagi budak tu makan, aku pun kemas rumah sikit-sikit. Vacuum mop mana yang boleh lah. Luar dalam rumah aku buat seorang-seorang je, tak ada orang lain. Yang lain semua lena duduk kerong-kerong kat katil. Tiba waktu pengumuman, kita orang excited sebab kita orang bet siapa betul baju raya kalau apa. Semua salah. Tahu-tahu raya jatuh hari Sabtu pula. So ada satu hari lagi kita boleh prepare untuk raya. Malam tu kakak aku ajak bergambar. Dia siap sewa lampu studio bye. Kita orang pun ramai-ramai berkumpul lah kat rumah standby nak bergambar. Tema baju raya tahun ni kita orang semua pink. Black pink lah basically. Tapi raya kedua akan tukar colour lah masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing.
Morning guys, welcome. Selamat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.03 pagi. Kita orang tengah bersiap untuk nak pergi masjid. Tak sure masjid mana, masjid negara ke masjid Putrajaya. Tengah bersiap-siap lah untuk pergi solat raya dekat sana. Sebab apa? Sebab masjid sana cantik. And semua orang dah bangun. Semua tengah bersiap-siap lagi sekarang kat luar tu. Jadi pertama sekali aku nak cakap ni lah, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton. Jika ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, harap korang maafkan lah. Jadi kepada mana adik-adik yang menonton, yang berguna menonton, kalau nak duit raya, claim kat kerajaan. Tapi apa hal pun kita tengok nantilah. Aku dah prepare baju-baju raya, semua dah siap kat sini. Sampin, singlet, swaslight dan baju raya. Baju raya aku ada 2 pink tau. So aku tak tahu nak pakai mana. Ini ke yang A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Syawal, kami berada di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. baru Baru sahaja habis semayang dan sekarang kita mau bergambar-gambar. Alhamdulillah sekarang kita tak dikena saman sebab kita orang parking side parking secara haram. Bukan kita seorang saja, ramai yang buat perangai. kau ajak gila. Mangla Cinematic. Kalau korang nak tahu tempat ni ramai nak mampus. Sesak. Amak gila. Dah lah panas. Datang lambat kena solat luar pula. Aku buat tangga ni lah paling malas ni. Pergi mana-mana tangga is my worst enemy. Kan nak kata tak fit, fit je. Allah, tak nampak. Making a vlog? Yeah. Look at this place guys. Isn't it beautiful? I don't know if you guys can see it. Mana? Kat sini pun cantik. Kita turun kat bawah ramai-ramai. Hisap. Mana Cik Arah dengan tu? Di sini. Semua orang nak ambil gambar kat sini. Ayo kita ambil. Adik. Tu bukan Depan Nampak lah tak? tu Cik Orang Arah. Dia orang KL. Tu belakang tu je. semua ambil gambar. Mak dia single mom duduk KL lah. Lawa-lawa. Oi, lawa-lawa kat sini. Kau dapat dengan kau bang. Hidung besar kan. Macam boleh lah. Tapi kau Send jangan home. doakan kau punya anak tu dapat hidung kau. Beza. Relax. Baru sampai tiba kena bash. Nasib baik saya dah kurus. Cara. Saya datang. Nak masuk ke? Push up di Masjid Negara. Masjid Panas Wilayah. bodoh. Dia masuk dalam jap. Tengok ada apa. Boleh masuk ke sini ke? Basah guys. Oi, dalam ni sejuk. Wow. Tunjuk Angah. Okay. Angah nak on. Pakcik, mana boleh tidur sini pakcik? Cik, sini tak tidur pakcik. Pemegang mohor terbesar. Rahmat Cuki. Jom lah. Man, Caca Caca turun. Caca turun tangga. Kita kena buat Black Brothers punya tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan gelak. Jangan gelak. Guys, kita orang kat Dubai guys. Budai. Nampak tu? Nampak tu? Tu Burj Khalifa tak ni minyak. Ai. Astaghfirullahalazim. Antara 4 orang ni siapa nak belanja aiskrim? Angah. Yeay, abang. Kita ada bank kita. Ada apa bang? Masih abang. Boleh lah. Mana ni? Cenggi siapa kau? Mana? Kita beraya dekat mana? The coffee bench and the Sunway Putra Mall. lifty. Tea lift. Kita orang tak ada sepupu sepapak dekat sini, so kita beraya dekat KL. Yeay. Macam tak? Guys, tengok guys. Sebulan puasa, acah je makan salad lepas tu. Makan salad di hari raya.
Ni my cake. Makan salad. Ada mocha guys. Kita nak fokus tak apa. Kita korang tahu lah itu mocha. Jom. Kau tengok perangai budak-budak ni. Ingat ke lepas puasa dah insaf kan perangai? Bawa tak ada bateri.